Yang mana mereka ini sangat gembira melihat Quran yang baru diberikan pada mereka. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana amanah tuan-tuan dan puan-puan, kita datang daripada Malaysia, kita beli di sini dan kita tampal Quran ni macam ni atas penama wakaf-wakaf yang diniatkan untuk arwah tersayang. Dan juga kita pergi ke salah sebuah sekolah pada hari ini, iaitu Madrasah Nikmah, untuk kita agihkan pada pelajar-pelajar. Moga-moga dengan Quran yang baru ini mereka lebih bersemangat untuk menuntut ilmu, khususnya Al-Quran, dan dapat mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, isi kandungannya, dan inilah menjadi asbab kepada kita para penyumbang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, khususnya kita nak masuk pada bulan Ramadan yang mulia. Dan insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur, lapangkan rezeki kita, serta Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan memasukkan kita di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kami akan agihkan beri pada pelajar ni seorang-seorang satu, dan insya-Allah selepas itu selesailah tanggungjawab amanah kami. Jadi akhir kalam, saya sendiri sebagai pelaksana yang menguruskan wakaf Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, mengucapkan ribuan banyak setinggi-tinggi terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Bantu umat Islam di Kemboja berwakaf Al-Quran bersama dengan kami. Tekan link di bawah sekarang.